model lain. Assalamualaikum semua. 27 hari bulan 6 2026. Okey, kita vlog hari ni kita akan pergi ke rumah rakit Kiswah. Tepatnya di Kolam Kiswah lah. Kita akan masak bubur Ashura, insya-Allah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, kita dah sampai hari yang indah untuk kita buat program ya. Cumanya kalau di sudut sungai agak besar, kalau nak menyewa di rumah rakit hari ni bolehlah pada siapa pemberani. Boleh je saya masuk. Okey, tu suasana rumah rakit kita. Oh, ni tak main sen Madul. Ni tak main sen. Ni guna tali ni. Okay, Baji, macam mana Baji ya? Ni start dia. 8.55. Kita buat sikit je tau ni. Tak banyak sangat. Dengan Baji gambar. Kita start 8.55 pagi kurang lebih. Tengok berapa siap. Tahun lepas kita start pukul 7.30 ya Madul ya? Dapur tak bawa. Ni dapur tak bawa. Ni kita potong habis keledek ya. Kita dah potong. Wow. Azhar. Keledek. Dan Faiz juga ambil pisau. Ketuk. Sudah Faiz yang dihancur. Wah, daging ni. Dah, daging tu lagi. Mana? Oh, nak jadi lah, nak masak dah ni. Ada dah warna-warni. Nak masak dah ni. Ya? Oh, Ada dah warna-warni. nak masak dah. Kita buat sikit dah tahun ni ya. Dapat berapa bekas ni? Oi, banyak ni saya 50. 30, 40 lebih kurang. Ya. Kita buat macam ni lah. Cari kan. Cari daging. Cari daging. Betul berkat lah siapa kena tangan kau. Baik. Kita masukkan daging Daging racik lah. Racik. Daging cari. Daging cari. Daging cari. Okey, daging cari. Yang dicari-cari dapat lagi tengok tu. Oh, sedap oh, sedap oh. Sedap oh. Kalau makan bubur Ashura, ini yang paling cari sekali. Ada daging-daging. Mana? Tak patah. Jadi hacker boleh, buat kicap boleh, buat putu boleh. Yang tak pandai buat laksa, buat apa panggil laksam pun boleh. Oh, maknanya Buat bisnes. untuk orang Malaysia juga. Okey, ni dah pukul 11.24 dan kita dah masuk semua bahan-bahan yang diperlukan. Ya, betul ya? Dan kita sedang proses merasa untuk sedap tu. Tengok. Mana masih? Dah, cukup. Okey. Okey. Ini lagi legend ni. Kau masak legend. Oh, sudah. Rasa lagi. Kita kena rasa lagi. Terima kasih. Okey. Kalau dah tayar okey dah. Masin tu mana? Masin ni. Ya dia. Masin kira. Mana? Ni mana? Kita buat yang bagi dia. Tadi tak kat mana? Terima kasih buat apa?
Macam mana? Dia dah balik dah semua. Tak tahu. Macam mana? Dia orang balik semua. Betul yang balik masin. Macam mana ni? Tak tahu dia nak kawin. Masin tak? Tak mani Tak lah. ada banyak tu. Masin dia tambah manis sikit lagi. Baru sedap. Okey, kita tambah gula lagi ya. Saya sebagai chef tekan kurang manis. Ke mana tak terus tak? Ke mana tak? Tambah lagi. Sini bawah eh. Okey. Okey. Lagi. Tak ada rasa ya? Tasteless. Rasa masin. Jom. Dah sikit. Okey, orang lelaki nak makan dulu, perempuan boleh tolong. Dia ambil sikit tu masa cari. Yang batang macam mana? Pinjam stiker tak. Kacau lah. Ahli Tangkap kiswah video. yang lama. Pergi S3 takut ada terus mana-mana. Ya. Okey. Ada Kak Shima dengan Ustazah Wawa ya. Ustazah duduk sini, Ustazah ni duduk situ kan, terpukar belakang dia penyakit baru pula. Nampak bahaya ya. Ini jamuan kita pada hari ni. Masya Allah. Tu apa tu? Ayam masak merah ke? Ikan. Ikan masak merah. Sedapnya. Ramzan. Matang macam mana? Okey. Allah makan sikit sangat. Apa kita tayar buat? Macam mana Balim? Okey ya? Sedap kan? Alhamdulillah. Tahun ni kurang ramai lah. Tak beramai ya. Tak apa. Yang penting tetap meriah. Tu. Tenaga-tenaga kita. Ini ke dodok yang lahir ni orang tak nak macam tu. Semua semangat mula-mula semua nak laju je. Dia target Sudah Faiz tak? Nazim, tak Nazim? Ya. Alhamdulillah ada. Wow. India. India. Abu. Lama tu sini. Lama kata di Bangla. Bangla. Kau di India mesti ni. Jangan balik ke India. Duduk lama sini, duduk dia daripada kecil. Daripada kecil. Dia ayah dia menega dekat tu. 30, 40 nak ni bawah tolong ni. Oh, cukup. Tu dua tepuk dengan elok. Dua ke? Dua jebok. Ni nombor tolong. Saya nampak pakai tahun kan Ustaz. Tapi abang dia lah. Alhamdulillah. Dah pukul 1.51 selesai ya. Kita masak bumbu asyura kita telaya ya. Tahun ni kita bagi bekal besar sikit. Dan kita nak kata manis betul tak masih betul tak? Apa tak? Apa tak? Sedang-sedang antara dua lah. Orang kata buat manis ke, buat masin ke, manis betul, masin pun tak. Dua-dua sedang molek lah. Dan rasa lauk dia best. Dia ada rasa panggil apa? Savory. Savory ni rasa kelautan. Ya. Okey. Tutup. Tangkap gambar Faiz. Ambil selfie tangkap gambar. Faiz. Jauh ni. Ni balik buka dah ni. Tak nak rumah. Bagi tu halang tu. Buka pelan-pelan. Nanti dia bergenang ni. Matang. Dia versi merah. Nah, tu semua yang ni. Okey, sila bagi. Dia apa buat ni? Tak nak rumah. Itu Li sekali. Li. Oboh untuk Li. mantap. Okey. Dapat dah. Abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus ucapan sikit. Okay, terima kasih Ustaz. Kalau hari ni dapat boleh. Tak ada benda cakap. Okey lah. Tangkap gambar dulu, turun balik weh. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Li. Ambil Li. Apa main ni? Lagi dulu. Ni, tadi tak ada guna. Ni dia pesan kau. Walim, bagi ucapan sikit.
Sekali ucapkan terima kasih lah atas program ni. Usaha yang dilakukan oleh Ustaz Ayat dengan tim lah. Saya rasa ikutkan kita tak pernah gagal untuk melaksanakan program Buah Syurah pada tahun ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih balik ya. Ya Abang Ustaz? Okey ya? Bukan Okey. Okey. Tak apa tinggal je. Terima kasih Ustaz. Tu demo balik dah. Mahata dan Haji. Okey, ada satu ni untuk yang tengah menyewa campsite kita kat atas tu, nama Wanita Riang. Ya. Nazim. Hantar ke orang tu. Ada motor dia di situ. Tak ada. Ada je situ. Bagi dia. Kemas kat dulu. Dia nak balik ke? Tak. Mai balas. Dia bagi dah. Program kali ni? Okey. Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar. Pun lambat sikit ya, terima kasih saya bawa durian ya, dan tolong kita kemas ya. Kereta ni tak ada benda dah ni. InsyaAllah. Okey, jom. Okey, gitulah program kita hari ni tamat pukul 3:07 petang 3:07 petang. Selesai program kita di kolam ternakan ikan Ustaz Hayat. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun depan, walaupun sambutan kurang memberangsangkan, tak ramai hadir, tapi tetap meriah ya, meriah. Jadi jumpa lagi episod seterusnya. Jumpa, like, share, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Bola ni plastik Pak Is. Okey, jom. Nama. Tahun depan kalau kita buat banyak ni pakai kawah menyantik. Kau yang tu. Boleh besar sikit. Tapi rosak nanti saya beri lawa. Taklah tumpah gitu. Tak tumpah kan. Kalau lagi satu ni kurang air. Takut tahu air melempah kan. Sebab kita tahu kacang banyak. Yalah. Kacang tu pun saya dah rendang, saya tak rendang, lagi lambat masak. Yalah. Dia stay orang kampung masak, dia tak rendang kacang tu. Masak tu dia masak 8 jam. Okeylah. Dah. Okey ya. Okey, alhamdulillah. Program kita tahun ni walaupun sikit tapi alhamdulillah buat cukup-cukup, ngam-ngam cantik lah. Okey, dapat packing lap 19, semua ada isi pun dapat 19. Alhamdulillah. berkat. Itulah, saya pun ucapkan terima kasih ya berdua ya. Mudah-mudahan tak jadi program kita. Yalah. Okey, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Okey, sudah. Okey ya. Itu je nak rasa tu. Ya. Nak bagi benda tu. Durian. Durian. Okey, bagi sabar sikit. Assalamualaikum. Waduh. Alhamdulillah kita saban tahun kita buat Buah Syurah dah daripada tahun 2016 tak salah saya. Dan kita buat kali ni di Rumah Rakyat Kiswah. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah. Dan terima kasih kepada Ustaz Ayat dan juga Ustazah Mulyati atas penganjuran kali ini, dan semoga istiqamah kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dia kedal. Kan dah. Boleh kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk, Syabudin, Temelur. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu, tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.